Okay, kita tengok kat sini. Ni saya tunjukkan demo-demo dulu. Nanti tuan rumah, ni saya tak makan tau. Nanti tuan rumah ambil cedok macam gini. Ni kalau tuan rumah nampak cedok macam gini. Lepas tu dekat bawah ada satu lapisan daging lagi Nah, jadi ni kena cedok, tuan rumah kena cedok. Ni kalau bagi dekat orang macam gini kan, kambing ni kan. Ni kambing ni seketul, cedok kan. Bagi. Macam ni. Okey bang? Terima kasih kerana menempah dengan kami dan terima kasih sudi tengok video saya. Rempah ni saya gunakan rempah Daud. Saya tidak menggunakan sebarang gula. Ni ada pedas sikit. Cuba kita biasakan makanan tanpa gula. Air dah ada gula. Makanan tu kalau boleh, kalau nak tahu gula tu kurang gula. Ni tengok Ni daging kan, ni daging kan. Macam ni abang korek pelan-pelan. Ya Allah bang. Saya ni kalau bukan abang punya saya dah makan dah ni. Tapi disebabkan abang punya saya tak boleh nak makan. Okey bang Yang ini daging kambing seekor. Allahu akbar. Babe. Saya korek lagi sekali bang Saya tunjukkan. Bawah ni semua ada daging. Ni semua. Bang. Okey bang Okey bang Abang ambil macam ni. Abang pastikan tau, kalau ada orang nak bungkus, abang kena marah dulu. Sabar, tunggu majlis aku habis baru bungkus. Kadang-kadang orang tengok kambing ni, orang tak tahan. Sebab memang sedap. Okey bang, terima kasih. Saya tak makan, saya tak rasa. InsyaAllah apa-apa abang boleh berhubung dengan Faiz. Jangan berhubung dengan saya. Okey, baik. Terima kasih bang. Okey, semenjak 2 menit ni ramai yang tanya bang, buka cawangan kat sana ke, buka cawangan kat sini. Sebenarnya saya tak ada cawangan mana-mana pun. Kalau orang pakai nama sama atau dia ubah-ubah, saya memang tak ada cawangan. Kalau saya ada cawangan, saya akan bagi tahu. Ini adalah tempahan nasi berani dam. Saya menggunakan rempah Singapura. Kalau korang nak rasa, boleh order lagi. Sebab apa? Ni rempah Singapura, dia pekat, dia keras. Lepas makan ni, abang boleh komen, bau tak tangan. Jadi kalau video ni FYP kepada para tetamu pada hari ni, cuba anda semua komen. Dah komen tu jangan lupa follow saya sekali. Sebab saya nak tahu rasa rempah Daud ni macam mana punya. Orang Malaysia boleh terima tak kesedapan, kekerasan, kepedasan dia. Memang kalau kau orang makan, lepas cuci tangan, confirm mesti bau punya. Kalau tak bau, bermakna memang hidung korang ada bermasalah. Okey, untuk siapa saja yang nampak video ni, bang, saya dekat Keluang, bang, saya dekat Muar, saya nak makan nasi berani macam ni, saya bawa kambing, boleh. Bang, saya tak nak beli kambing, abang belikan, boleh. Apa saja boleh. Bang, saya nak teh halia 1 cerik, boleh. Saya nak teh halia 1 periuk, semua boleh. Yang penting apa? Fulus, anda bayar, insya-Allah sampai. Okey, sekarang ni kita nak pergi jalan sebab ada open house dekat Johor Bahru. Kita hantar pakai Hilux lagi. Okey bal, jalan bal. So, ni ada yang masak merah, dia tambah lagi. Okey, kalau ni kita bagi kuah lebih. Sebab apa? Kita risau nanti kat sana majlis ramai apa. Contoh kalau ramai, nanti terus beli ayam, potong 12 ke, potong 16 ke, terus goreng, terus masukkan. Pakai kuah yang sama je. Saya lebihkan kuah. Okey. Saya nak bagi tahu lagi sekali, kedai kita buka seperti biasa 1 hari bulan 5 ni hari Khamis, tak ada cuti. Berniaga macam biasa. Lem Sheng masih promosi lagi RM45. Jadi korang boleh datang. Dan event kita kat mana? Untuk orang-orang Terengganu, kita akan datang 1 sampai 3 hari bulan ni dekat Terengganu. Dan event Kak Nap pun kita masuk. Okey, dah lama sangat tak pergi event ni. Rindu dengan orang-orang peminat-peminat event, peminat-peminat mi kuah Lem Sheng dengan teh bai. InsyaAllah kita akan pergi dekat Terengganu dulu bersama event Maka Fest. You padu, you mari. Zez. Ya. Okey, sekarang ni kita hantar pergi Johor Bahru